Hi, Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. My name is Aisyah from usalasha.com, and if you're new here, please consider to subscribe to my YouTube channel, hit notification bell and give this video a big thumbs up. Nak cakap pun tak betul. So anyway, Aisyah tahu sekarang kan ramai orang tengah macam cari tote bag. I don't know why, it's like a trend right now. Maybe sebab masuk summer and orang nak pergi berjalan, orang pergi pantai. I mean, Malaysia is summer all the time anyway. Tapi orang memang tengah cari tote bag. And if you guys have been looking for a tote bag yang chic, yang versatile, yang lightweight, stay tuned. Tengok video ni sampai habis sebab Aisyah tunjukkan one of the latest and best selling collection daripada Kate Spade, iaitu tada, this bag. So bag ni lah latest and greatest collection daripada Kate Spade yang macam Aisyah betul kejut betapa ramainya orang request bag ni. And hint dia kenapa orang request bag ni pada Aisyah, harga Aisyah paling rendah dekat Malaysia. So let's dive into it and let's talk about this bag. So kenapa orang suka bag ni? Walaupun Aisyah tak buat review lagi, tapi sebab orang dah tengok dekat Kate Spade Malaysia kot, orang minta Aisyah tunjukkan bag ni. So it's not your regular basic tote bag. It's a bit sophisticated and also nampak tak, dia bukannya macam print tau, yang macam dia punya bunga tu dia tak print, dia woven into the fabric. So dapat rasa quilt dia. So boleh nampak lah luxurious dia. Walaupun dia quilt kan kat kami, tapi material dia still nylon yang tahan lasa and ringan tau. Okay, let's talk about nylon tau. Nylon kan ramai orang suka comparekan nylon Kate Spade lah, obviously selalunya kan dengan Longchamp. This is from my personal experience as someone yang ada both nylon Kate Spade and also nylon Longchamp. I would definitely macam go for Kate Spade punya. Satu, nylon Kate Spade lebih tebal and lebih durable, and Aisyah memang masukkan je nylon bag Aisyah kat dalam washing machine, both Kate Spade dan Longchamp, dua-dua tahan je. Tapi for some reason I like Kate Spade more. Aisyah mungkin bias sikit lah kot sebab Aisyah jual Kate Spade kan, but I used to sell Longchamp juga masa Aisyah rajin pergi Europe. Tapi sekarang tak lagi, saya dah tua, saya memang duduk kat US je, tak larat nak naik kapal terbang, tak larat dah. When I was 21, yeah, I can go to Europe every 3 months. Sekarang ni kita dah tua wak, kita dah 30 tahun. Tak harap dah naik kapal terbang, dah sakit pinggang wak. So itu satu. And satu lagi, Aisyah perasan kan, Longchamp banyak sangat fake. I'm sorry to say that, tapi macam banyak sangat fake from tengok dia. Macam kalau Kate Spade ni, dia sentiasa keluarkan design baru, tukar kan. So macam jarang sikit nampak yang fake. Another selling point untuk Kate Spade ialah harga Kate Spade lagi best. Macam Longchamp, dulu Le Pliage tu kan, macam tu yang sebut dia, boleh dapat lah harga best Aisyah boleh jual RM300 je dulu. Tapi sekarang Aisyah kita tengok orang kena jual sampai RM700-800 untuk Le Pliage daripada outlet. So nah, I'm not gonna do that anymore. Aisyah lagi much prefer beli Kate Spade yang tak ada limit nak beli and tak payah nak susah payah pergi Europe pergi beli. That's like my personal opinion lah. So kita dah cakap pasal material dia. Okay, kita cakap pasal structure dia pula. Dia macam ada soft structure. So tak adalah macam keras, tapi tak juga lembik. So basically, kalau macam kita nak letakkan dia, dia boleh terletak elok because of the structure. Dia macam a nice tote bag tu, sesuai bagi kerja tau. Sebab macam dia ada base, lepas tu dia punya atas ni macam elok lah. Dia macam ada keraskan sikit dekat sini, but not too keras. So nampak bila pakai tu kan, dia macam terletak elok dekat shoulder. You get what I mean? So let's talk about the function. So okay, bag ni dia medium size tu. Sebab tu saya kata sesuai untuk pakai kerja and also untuk daily. It's not too big, it's not too small. Lepas tu dia ada top zip closure, which is so important untuk dekat Malaysia. Sebab kita kan sekarang banyak orang prefer untuk naik public transportation. Kan dekat Malaysia ramai orang prefer untuk naik public transportation kan. So top zip memang sangat-sangat important. Lepas tu siap ada interior pocket lagi, and the handles are very comfortable. So handle kan dia ada chain tau, tapi belah atas ni dia pakai fabric. So bila letak dekat shoulder, dia tak makan dekat shoulder tu, and dia rasa selesa bila letak dekat shoulder. So basically dengan feature dia it's such a perfect everyday tote. Tak kisah nak pergi kerja ke, nak pergi jalan ke, nak pergi bercuti ke, macam jalan cuti sama kan. Tapi macam this is like a perfect everyday tote. So let's talk about what can fit inside of the bag. Walaupun dia size medium, dia macam kira small sebenarnya. I don't know why Kate Spade letak nama medium. I'm pretty sure nanti, oh small lah, aku yang salah, saya yang salah.
memang nama dia small tote. Satu benda saya perasan Kate Spade kan, nama kat website dia tak lain, dekat price tag tak lain. So this is actually small tote. Sebab saya rasa small kan. Okay, what can fit inside of the bag? Okay, untuk laptop, okay, Aisyah ada laptop dekat sebelah Aisyah. So this is a MacBook 13 inch. Boleh masukkan laptop, tetapi tak boleh nak zipkan. So kalau masuk laptop, dia macam sampai ke atas ni dan tak boleh nak zipkan. So kalau macam iPad, bolehlah nak zipkan. Ataupun macam notebook, bag ni kan, walaupun dia nylon and dia pakai chain ni dia masuk ke dalam ni tau. So dia akan tahan berat. I think macam at least lah 7-8 kilo still boleh tahan lagi and tak rosakkan chain. Lepas tu dia ada zip pocket ni, boleh masukkan your phone dekat sini, boleh masuk long wallet, boleh masukkan buku tadi kita cakap, iPad kita dah cakap, sunglasses. Lepas tu macam banyak benda boleh masukkan. Nak jadikan macam a small diaper bag pun boleh juga. Walaupun dia macam kecil kan, tapi surprisingly bag ni sebenarnya roomy jugalah. Roomy bukan tulisan roomy tu, roomy juga. Banyak juga space kat belah dalam ni. So dia sesuai lah untuk orang yang macam nak pakai bag ni daily, bukannya pakai sekadar for the weekend. This is the kind of bag that you want to have in your closet. So let's talk about why it has been a bestseller for us for the past week. So nombor 1, bag ni timeless colour. I mean, yang size besar tu ada lagi another colour, tapi unfortunately untuk size small ni memang ada satu colour warna hitam sahaja. Lepas tu dia ada designer detail, so maksudnya ada spade flower tu, memang nampaklah designernya kan lagi kan. Lepas tu of course bag ni function and it meets fashion. So maksudnya bila pakai bag ni boleh nampaklah anda sangat-sangat fashionable. Bila pakai bag ni dia macam it's not your typical nylon bag. And also limited availability. Bag ni sangat-sangat sukar untuk dapat on sale. Hari tu pun dia sale macam 3 hari macam tu je. Aisyah terpaksa beli 100 unit terus. And tu pun Aisyah request 100 unit, tak tahu berapa banyak unit dia boleh fulfill. Macam right now I only have like 30 units in stock. Tu pun laju sangat-sangat habis. So siapa yang memang fikir nak bag ni, I mean kalau dah fikir tu belilah terus. Sebab peluang tu datang sekali je, atau 2-3 kali, tapi tak akan lebih daripada 10 kali peluang untuk dapatkan bag ini. So siapa yang patut beli bag ni? Pada pendapat saya lah kan, bag ini sesuai untuk young professionals yang tak semestinya macam kena belasan tahun youngs, 20 years youngs. I think like anyone yang macam umur 20-an ke 30-an might benefit from this bag. Sebab dia very chic and very stylish. Lepas tu dia sesuai untuk moms yang nak jadikan bag ini sebagai shopping bag ataupun diaper bag. And also students. Students mungkin akan paling benefit kot. Sebab bag ni cantik and boleh masuk laptop walaupun tak boleh zip kan. And also siapa yang sukakan deals lah. Sebab of course kalau beli kat Seller Shop ni harga sangat baloi-baloi. So siapa yang suka deals mungkin akan tertarik untuk dapatkan bag ini. So another famous question, orang akan tanya kenapa patut beli dengan Seller Shop. Okay, satu, kita hanya menjual 100% authentic. Nombor 2, kita offer local shipping. So maksudnya kan bukannya Aisyah ship directly dari US ke customer. Kita dah handle tu semua. So Aisyah ship dari US ke tim Malaysia ke Malaysia, and kita akan ship kepada customer. So you guys don't have to handle customs. Tak payah nak pening kepala. Tuk-tuk tahu dah sampai. Nombor 3, kita offer buy now pay later. So untuk buy now pay later, kita ada Shopee pay later, kita ada Grab pay later, kita ada Atomy, kita ada Repay. Lepas tu kalau ada orang dapat offer daripada TikTok pay later, ada TikTok pay later. So banyak lagi option yang ada. And kita sangat-sangat trusted. Kalau tak percaya, boleh pergi ke Shopee account kita. Boleh tengok ada lebih daripada 20,000 reviews dekat situ yang you guys boleh baca satu persatu. And tu pun tak termasuk lagi review yang orang tak letak review. And also Aisyah dah buat bisnes lama dah. Tahun ni ialah tahun ke-12 buat bisnes ni. So we have been doing this for such a long time. So of course kalau katakan Aisyah tak buat kerja yang bagus, mungkin kita tak boleh bertahan sampai sekarang. Oh, sebelum Aisyah terlupa, Aisyah akan insertkan dekat sini rupa macam mana bila pakai bag ni. So you guys have an idea macam mana rupa bila pakai bag ni, and cara nak menggayakan, and how it looks on a person punya badan lah. So sesuai pakai shoulder. And ingat bag ni tak ada crossbody strap, memang shoulder saja, dual shoulder strap.
untuk keselesaan dekat shoulder. Okay, sebelum saya lupa nak sebut berat dia. Berat dia it's about like with the chain lah 250 ke 300 gram saja. So ingat, siapa nakkan bag ni boleh dapatkan daripada USL Shop. Kita ada uslshop.com, kita ada shopee.com.my/uslshop, ataupun boleh pergi ke TikTok account kita USA Love Shop. Aisyah harap anda enjoy this kind of video. And I hope you guys will get this bag from me sebelum sold out. And kalau dah sold out, tolong jangan DM saya minta restock ya, sebab bag ni sangat susah dapat. Itu saja daripada saya untuk hari ini. I appreciate you guys for being here with me. Thank you so much for watching, and I'll see you guys in the next one. Bye!